Ini 3 tips kewangan bagi tuan-puan yang berumur bawah 30 tahun. Pastikan save video ini siap-siap dan jangan lupa share kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan tuan-puan yang nak ubah kewangan ke arah yang lebih baik. Yang pertama, tuan-puan perlu buat simpanan daripada pendapatan tuan-puan. Tuan-puan boleh bermula daripada 10%, kemudian makin lama makin meningkat sesuai dengan peningkatan daripada pendapatan tuan-puan. Tahun demi tahun tuan-puan naik kepada 20%. Malah tak mustahil tuan-puan boleh buat simpanan sehingga 50%. Yang kedua, wajibkan diri tuan-puan untuk tambahkan ilmu kewangan dan juga ilmu tentang pelaburan. Tuan-puan boleh baca buku-buku tentang ilmu kewangan dan juga pelaburan sebagai contoh hasil tulisan daripada pakar kewangan sendiri, iaitu Tuan Azizi Ali ataupun Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan yang ketiga, apabila simpanan tuan-puan telah cukup dijadikan sebagai dana kecemasan 6 hingga 12 bulan gaji, tuan-puan boleh allocate sebahagian daripada simpanan tersebut untuk dilaburkan ke dalam bentuk emas fizikal seperti jongkong dan juga dinar. Jika tuan-puan dah mulakan daripada sekarang, insya-Allah pada umur 30 tahun, tuan-puan dah boleh menikmati keuntungan daripada pelaburan itu tadi. Di Public Gold ada account gap, iaitu akaun simpanan emas yang tuan-puan boleh buat simpanan sedikit demi sedikit, gram demi gram mengikut pada bajet masing-masing. Jadi tak semestinya tuan-puan perlu ada bajet yang besar dulu baru boleh buat simpanan emas dengan Public Gold. Tuan-puan boleh menabung serendah RM100 sahaja. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, boleh klik link di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.